Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Arin Aufal bin Muhammad Effendi, and aku study dekat KKTM Pasir Mas, iaitu Kolej Kemahiran Tinggi Merah Pasir Mas. Dan aku dari semester 4A, and aku study in Diploma Seni. So hari ni, apa yang aku akan buat? Hari ni aku akan review satu website yang dinamakan Brain Maps. So, siapa di luar sana yang tak tahu Brain Maps tu apa? Okay, Brain Maps ni adalah website di mana kebiasaannya pelajar-pelajar seni bina dia akan pakai website ni untuk dia buat location plan or key plan yang agak estetik, and dia bukan saja untuk kita buat key plan, and kita boleh print sekali, and kita boleh save terus dalam tu as a PDF, and kita print dekat kedai. Okay, so aku akan tunjukkan tutorial dia dekat next video. So, ciao. Okay, so next korang perlukan laptop ataupun phone lah untuk buka website tu. Okay, macam aku guna laptop and aku pakai Brave, and korang boleh pakai Chrome. So kita search je Brain Maps, and macam aku dah ada recent search, so aku tekan je Brain Maps. So korang akan nampak brainmaps.net, and korang klik kat situ, and korang akan nampak so Brain Maps is for brain designers and for beginners. So korang boleh nampak plan dia, and macam mana korang nak buat tu, and korang boleh custom map yang korang nak lah, and dia juga menyediakan plan. Okay, so for the next step, aku akan tunjukkan 3 cara mudah untuk kita dapatkan maps kita dalam website brainmaps.net ni. So firstly, kita akan scroll down, and kita akan nampak maps dekat bawah ni lah. And maps yang ada sekarang ni kita dah search kat sini, iaitu Malaysia. So aku akan ambil kat sini. Korang boleh je zoom in zoom out yang macam mana korang nak, and korang lock dulu, kita nak bagi dia bergerak, and kita boleh preview. Okay, so after kita preview, kita back, and kita boleh je ubah map style kat belah kanan ni. Okay, macam aku akan ambil light, sebab dia nampak lagi estetik lah kat situ. And kat bawah ni kita ada advanced style setting. So advanced style setting ni apa benda? So macam korang nampak dekat map sebelah kiri ni, korang akan nampak nama-nama tempat yang besar saja lah. So kalau aku tekan dekat display more detailed map data ni, so dia akan ubah ke, dia akan tunjukkan tempat-tempat yang kat dalam Malaysia tu, tapi lebih banyak lah berbanding yang tadi lah. Tapi aku tak suka sangat sebab dia terlampau detail. So aku akan just tutup je. And language pun kita boleh ubah dekat sini lah. Alright, ada banyak juga choice language dia. Macam aku akan ambil English. So for the areas and lines, korang boleh tengok lah, semua ni ada dalam maps ni lah. Kalau roads ni korang kena zoom in lah. Okay, so next kita add content. So untuk kita nampakkan kita punya maps ni lagi lagi menarik or estetik, kita ada 6 layers kat sini. So first is draw road. So kita ada 2 mode kat sini, iaitu first is easy mode, and second is expert mode lah. Expert mode is customize mode, and easy mode ni dia korang just letak je nama tempat tu, and dia akan detect dalam ni lah. Alright, so for next, add POIS. So kita ada 3, single POIS, multiple POIS, and POIS from our database lah. So for the single POIS ni, macam contoh aku nak remark tempat, so aku akan tukar shape dia dulu, so lagi nampak menarik. And sizing dia pun aku akan ubah sebab terlalu besar, and kita boleh alih dia. Contoh kita nak, katalah kita nak dekat KL, Kuala Lumpur, so kita letak je kat situ and apply. So apabila
dah apply tu, kita go to add geoshape. So add geoshape ni adalah negeri yang korang dah remark tadi. Macam aku pergi KL, so aku tekan je kat KL ni, and dia akan keluar Malaysia ke KL. So aku pilih KL. So kita apply je, and korang akan nampak kecil dia dekat situ. Dia akan keluar lah boundary line dia tu. So next, add travel time. So travel time ni korang boleh set masa lah dekat sini, kat dalam peta ni. Alright. So kita boleh upload file, iaitu file-file peta yang kita dah download untuk kita edit dekat sini lah. Alright. And for the last is import Komoot tour. So yang ni adalah orang kata premium lah daripada yang biasa, sebab yang aku pakai ni just for free. Alright. So never mind. So next kita go to download map lah. Okay, so kita punya file kat sini dah ready. So I agree. And dia boleh download dalam dua cara lah. So first is for free and second is paid lah. So korang kena bayar lah kalau korang nak nampak korang punya maps tu lagi estetik lah. Tapi aku akan pakai yang for free je lah. So kita tekan free download and dia akan processing. Okay, download map. Alright, so bila kita dah download, kita open file. Alright, bila kita dah open file, dia akan ada kat sini lah kita punya maps ni. Alright. Okay, so korang boleh je open kat maps korang ni tadi lah. Okay. Alright guys, so kita dah di penghujung video, and aku harap korang semua faham lah tentang website yang aku baru review dalam video aku tu. And actually Premaps adalah satu website yang sangat bagus, and dia tak perlu pun kita nak bayar, and kita just search di website tu dan kita guna. Alright. So kita berjumpa di video yang akan datang. Alright. So jangan lupa like, share dan subscribe channel ni.